bintal. Jaga bintal. Kau tengok dia bintal kan? Dia dreadlock. Itu kalau dia bintal, lepas tu kau kena selit belakang ni tau. Itulah. Ada poket. Baik kau pakai gel je. buka iron lah, ambil yang iron. Ni dua kali macam menu aku. Okey, sekarang dah pukul 8.25. So, kita orang tengah get ready. Dah gerak pergi Bandar Kuantan. Hari ni hari panjang bin. Pagi meeting. Petang ada meeting dengan long term. So, stop. Sekarang pukul 10.30. Kita dekat rumah Abah Cap. Saya takut ada orang lain ni. Dia tak ada orang langgar ni. Yang lagi yang menjerit dia ke tau. Yang menjerit dia. Kita. So dalam 2 jam ke 3 jam ni kita akan sampai ke Kuantan. Let's go! Okay, selamat pagi guys. Morning, selamat pagi. 8 pagi sekarang. Okay, hari ni kita nak set up. So selepas ni kita nak pergi breakfast dulu. Bahaya dia paparazzi je sekarang. Breakfast kita nak pergi makan roti canai dekat area pasar pagi. Aku tahu kau agak kekok lah first time Tak, tangan kena gerak-gerak sikit lah. Kena ada conversation. Lepas tu baru kita shoot dekat Bandung, Kuantan. So apa kita jumpa dekat PKP. Peace. Bintal. Jaga bintal. Kau tengok dia bintal kan? Dia dreadlock. Itu kalau Dia bintal, lepas tu kau kena selit belakang ni tau. Itulah. Ada poket. Baik kau pakai gel je. buka iron lah, ambil yang iron. Kita dah sampai di Kuantan Break. So kita akan teruskan dengan mission kita. Let's go. Tak. Rental you. Okey, aku kerja mana dulu? Oh, aku macam dah tak kemas sial. Banduru Mendonia. Cek apa? Okay, kami baru sampai di area Tapa guys. Kita orang dari Ripo, ada good news untuk dia orang. Mula ada doa. Okay, right. So sekarang aku dah ada dekat Bandar Ipoh. So macam aku cakap tadi, hari ni ada good news untuk staff kita orang dekat Ipoh. So dekat Ipoh staff ada 3. So aku dah ready nak access dia orang. InsyaAllah kalau dia orang lepas, naik gaji guys. Naik gaji. Come. Kena bantai. Pastikan ada lebam. Untuk store kek itulah depan pun kios. Tak rasa macam mahal. Kalau boleh kau, mana boleh tahu je. Kalau tak cukup boleh tahu. Naga sebelah ni imam. Dia ada baju naga, dia ada baju imam. Buat imam sikit. Apa harimau Malaya? Harimau. Eh, boleh buat ride basikal ni? Lock. Berapa ni? 30. 30? RM30 bro. Original Japan. Oh. Terima kasih. Apa? Tapong apa nama? Nasir. Itu dah ngam. Okay,
betul tu. Patutlah abang tengok apa tu. Aku suka minyak aku cakap pasal tak kempis lah. Tu aku abang tengok sini. Aku cakap makan dah bawa kata. Kita akan pergi ke Johor Bahru malam ni tau. So persediaan tu kena betul. Jadi kita dah siap isi minyak, beli air kopi dan sebagainya. And then kita check lah. Sekarang ni check kita tayar dulu. Let's go. Talking to the songbird yesterday, flew me to a place not far away. She's a little pilot in my mind. So kita baru sampai ke Johor Bahru. Jalanan mengambil masa 4 jam. Bye. Bye. Bagi lah. So ini aku ada dekat Banduru Angsana Johor. So Banduru Angsana Johor ni kira macam bandar yang paling besar tapi sikit orang guys cakap Banduru Angsana Johor. Kita nak tengok sikit apa yang kita boleh baiki lagi. Kita nak jumpa staff kita. So di Bandar Angsana Johor. So jom kita marah dia orang. All I really wanna know is how I got all this way on my own. All I really wanna know is how I got all this way on my own. Okay, pemandangan hari ni hari lah Cik Pa. So Cik Pa ada tak macam kata-kata terakhir lah? Untuk Cik Pa nak melepaskan awak memang berat untuk especially saya yang bekerja selama 6 tahun sama awak. Tapi saya tahu rezeki ni bukan di Banduru saja. So awak ambil peluang untuk mencari ketenangan. Saya izinkan, saya doakan yang terbaik untuk awak. Panjang kerja di Banduru ni, kita orang appreciate semua korang punya Latifah punya apa tu effort yang dia pernah buat. Dia adalah salah satu contoh dekat Banduru. Saya tahu berat untuk melepaskan, namun masing-masing ada haluan dia, ada cara dia. Saya hormati dan saya harap Cik Pa berbahagialah. Kenangan ni kita cipta sama-sama. Dia lama dengan saya. Daripada dia sales advisor sampai ke store manager. Jadi mungkin dia dah jumpa jalan dia sekarang. Doakan semoga berjaya lah. Walaupun satu suka career dengan Banduru, tapi masih berjaya lah di kehidupan akan datang. Terima kasih untuk selama ni macam banyak mengajar, dia banyak macam nasihat, dia tolong saya macam-macam. Jangan lupa kita orang kat sini. Terima kasih sebab dah banyak tunjuk ajar kat kita orang. Good luck Cik Pa, good luck untuk segalanya. Good luck untuk masa akan datang dengan kejayaan yang baru. InsyaAllah harap ada rezeki lagi kita akan jumpa lah. Jadi saya harapkan all the best untuk Cik Pa. Selamat berjaya. Sedih sebenarnya. Dan tu lah, tak ada kata lah. Jadi itu je lah untuk Cik Pa. Okay, pula Cik Pa, terima kasih banyak atas jasa anda. Minta maaf kalau salah silap. Wakil untuk semualah bekerja kat sini. Kau sedih tak siapa nak gerak? Sedih sebenarnya. Sedih, aku sedih. Selalu. Sedih, tengah sedih. Lagi tak? Lagi tak? Sudah. Oh, mesti kata dia peluk ah, Cik Pa dulu lah. Peluk. Baik. So hari ni kita dah settle jumpa staff di Angsana. Actually ni memang yearly punya annual. Setiap tahun saya akan pergi ke setiap outlet minimum beberapa kali untuk tahu apa masalah kedai. So thank you for watching. See you on next video.